Gendong ibu tawaf. Habis 7 pusingan, mata Nabi tengok. Ya Rasulullah, ini ibu saya anak kandung. Habis baik dah tuan-tuan, habis baik dah sahabat tu. Apakah saya menunaikan tanggungjawab anak kepada ibu? Nabi kata sesaat pun belum. Kamu bayar kesakitan dia melahirkan kamu. Amai hari ni pasing, buat jadual. Saya tak sempat, Alung tak sempat, Angah tak sempat, Acik tak sempat. Mak, bagilah siapa-siapa jaga. Terlalu rugi kita. Dia terutamanya bila ibu dan ayah tua dan sakit dan tidak mampu. Waktu tu berganda-ganda kemewahan dan kebahagiaan masuk dalam rumah kita sampai tak tertahan-tahan kemewahan itu. Dengan syarat kamu ikhlas menjaga ibu dan ayah kamu yang sakit dan tua itu. Betul. Baru grade, ibu sakit, baru grade, ayah sakit, jaga mak dan ayah. Biar setahun, biar 2 tahun, biar 4 tahun, biar 10 tahun. Saya bersumpah dengan nama Allah, Allah akan membahagiakan kamu satu hari nanti. Jaga mak, jaga ayah. InsyaAllah keluarga aman, bahagia.